Kalau boleh semua free gift dia nak ambil. Tapi satu package pun dia tak sign. Kalau free kenapa tak ambil? Ya, kenapa kamu tak ambil ke? Selepas kamu bakar Ferrari kan, kas juga itu Ferrari akan keluar. Bluetooth. Dia macam online transfer lah. Macam mana you pilih kubur? Like, mana nak ditanam? Dekat dengan rumah. Rumah boleh juga. Kubur yang dekat dengan rumah. Bukan tanam dekat rumah. Seks! Kan? Astaghfirullahalazim. Tadi betul, sir? Tadi apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita anak Unity Malaysia. Selamat kembali ke kaum. Saya Hosanda Zaza. Episod ini ditaja oleh jenama minuman teh termuka dunia, Aunty Jenny. Walaupun sesibuk mana pun kita, jangan lupa reward diri sendiri dengan secawan teh Aunty Jenny. Hari ini Zaza dengan tim dah kumpulkan banyak gila soalan. Dan soalan yang Zaza perasan adalah soalan perbezaan antara kaum Melayu dan Cina. Korang dah ready nak jawab? PK lah macam ni, WS. Bincang. Berbincang, betul. Soalan yang selama ni ramai gila orang hari ni tak berani nak tanya, kita tanya korang. Okey, boleh. Kita kena jawab hati-hati lah. Okay, soalan pertama. Ada tak between you guys, ada tak soalan yang awak semua tak nak tanya each other? Kenapa Cina kalau pergi tempat mata fair, kalau boleh semua free gift dia nak ambil. Tapi satu package pun dia tak sign. Cina mungkin ada macam ni, tapi bukan semualah. Kalau free kenapa tak ambil? Ya, kenapa kamu tak ambil ke? Sebenarnya dia pandai. Dia ambil banyak-banyak tu dia boleh bagi kat orang. Dia tak payah nak beli sedar hati bagi orang. So dia boleh pakai tu semua. Bukan, kita ni bukan free je ambil. Kita just tak nak melepaskan peluang untuk berjimat. Jimat is matter. Baiklah, satu sikap yang baik lah. Ya, sikap yang baik. Apa? It's okay. So, kiranya Cina dia ambil makanan free, semua benda free adalah untuk berjimat dan juga, yelah dah free kenapa tak ambil kan? We will keep for people that we need. Okay, baiklah untuk pada masa depan lah. Mungkin kita nak bagi siapa ke, simpan sendiri ke, okay? Yang kedua, Lokman, ada soalan tak untuk orang Cina kita? Tanya sebab saya selalu attend orang Cina punya pengebumian kan. So diorang kadang-kadang nampak ada Ferrari lah, ada Mercedes lah. Macam ni, iPhone kan. Wow. iPhone, kereta, rumah lah. Ingat macam diorang nak buat macam decoration ke apa kan. Nanti benda tu dia bakar. Saya nak tanya, semua Melayu tahu tak kita ada ini punya culture? Itu palsu punya, kamu tahu kan? Tahu lah, kalau tak payah dah ambil dah. I takut Melayu ingat itu Ferrari benar. Tapi itu palsu. Palsu iPhone. Ada palsu orang pun ada. Mahal tak? Kalau kita macam nak beli sebiji kereta macam ni kan, 80 sampai 100 gitu, ringgit Malaysia. Kalau rumah lagi mahal. Okey lah, kereta sebiji RM100 okey lah. Tapi diperbuat daripada kertas. Tak, kenapa kena ada kereta Ferrari? Kamu tahu tak? Selepas kamu bakar Ferrari kan, kas juga itu Ferrari akan keluar. Ya, betul tak? Ada Ferrari akan keluar. Sekejap, kita percaya nenek moyang yang telah pergi, diorang akan berada di alam yang lain. So kiranya kita yang bakar kertas-kertas, rumah-rumah, kereta-kereta, apa-apalah iPhone lah, dia akan sampai kita akan hantar ke alam yang lain bagi mereka, kepada roh mereka. Bluetooth. Dia macam online transfer lah. Jadi kalau dia bakar, nenek moyang kita akan dapat lah. Ya, macam ada maid juga tahu. Pembantu rumah. Ya, pembantu rumah. Jadi dia ada iPhone, ada rumah, ada kereta, pembantu rumah pun ada. Sebenarnya kita ni tak tahu dia akan terima atau tidak. Tapi kita perbuatan ni sebenarnya sebagai satu cara untuk kita mengingati mereka yang telah pergi. Macam mana kita tahu duit tu dah habis? Tiap-tiap tahun kita akan bakar. Cukup kot setahun kan? Dia bagi annual salary lah. Kamu tahu tak? Kita bakar ada banyak benda kan, ada bakar duit juga. Itu duit kan. Saudara-saudara mara akan buat itu kertas duit. Kita akan lipat jadi macam bentuk bunga lili. Tapi kenapa nak lipat? Kenapa nak buat bentuk macam tu? Saya tak sure, tapi bagi saya rasa itu lagi senang untuk bakar sebab dia akan membuka lebih banyak ruang, lebih banyak oksigen lebih senang untuk dibakar. Biasa akan bakar dalam 2 hari. Untuk setiap tahun, waktu Qingming, bulan hantu juga. Setahun 2 kali, iaitu pada hari Qingming dan juga bulan hantu. Betul. Sebenarnya pasal pengebumian kan, I pun ada satu soalan untuk kawan-kawan Melayu kita. Okey. Yang kubur Melayu kan, dia macam kecil.
apa katalah macam kalau orang yang belah pertama ni kan, kaki dia sampai 190. Kalau semua orang yang tinggi-tinggi macam mana? Tak, sebab kita macam correct on the spot. Itulah soalan dia. Kalau orang dah ada dekat sini, lepas tu dia korek, macam mana dia tahu? Lepas tu korek nanti terkorek dia macam mana? Benda macam ni kita ada macam penggali kubur dan juga ada juga management of the kubur tu lah. Actually dia yang tolong measure and everything lah. Takkan kena lah. Takkan kena lah. Sebab dia setiap kita tahu kita akan menziarahi kan. Jadi dari mayat tu, mayat A ke mayat B sebenarnya ada sikit ruang lah. Mahal tak kalau nak beli kubur? Murah. Melayu kalau meninggal murah. Tapi it's actually an option kalau awak nak buat batu nisan tu mahal. Actually batu nisan is an option lah. Just accessories. Tulisan tu ada nama kat sana lah. Yes, untuk senang untuk kita cari nama. Nanti kan banyak kubur, kita tak tahu mana kubur family kita. Kubur biasa pun ada nama untuk kayu je. Tapi kalau you nak want to beautify it, kalau you nak cantikkan dia boleh. Tapi it's quite expensive but under 5,000 je. Macam mana you pilih kubur? Like, mana nak ditanam? Dekat dengan rumah. Rumah boleh juga. Kubur yang dekat dengan rumah. Bukan tanam dekat rumah. Tapi zaman dulu, kampung, diorang tanam kubur kat luar rumah. Ya. Kalau tengok kat satu kampung dekat Kuala Selangor, kubur di depan rumah je. Oh, asal itu tanah sendiri? Orang dulu-dulu lah. Sekarang tak ada, sudah tak ada lah. Kampung-kampung banyak lah. Kalau sekarang diorang dah ada buat tanah kosong, siapa nak tanam pergi situlah. Kalau batu nisan macam ni kan, kita boleh jalan lalu. Jangan langkah. Jangan langkah batu tu lah. At least for one person tu jalan lah. Cina kan kita tak boleh pijak atas tanah tu. Sama lah, tak boleh. It's Adab. Ya, menghormati. Okay, CCY, awak ada soalan untuk tanya kepada kaum Melayu kita? Saya sebagai orang Cina kan, sejak kecil saya sentiasa dengar orang Cina cakap, Melayu malas. Ya ke tu benar? Sorry. Tak puas hati. Tapi kan, uncle kita yang berniaga, dia banyak upah kaum Melayu lah jadi pekerja. Dia cakap, Oh, hari ni makcik saya meninggal. Lepas tu, pakcik saya meninggal. banyak orang yang meninggal lepas tu tak datang kerja macam tu. Ya, ada banyak alasan. Most of them ada yang okey, ada yang malas lah. Tapi disebabkan dia orang kadang-kadang ni di-pampered oleh benefit yang kerajaan bagi kepada bumi putra kan. So dia orang kadang-kadang Selesa dah selesa. ada yang dia rasa selesa lah. Oh, tapi bukan semua lah. Saya pun percaya bukan semua. Kenapa sebab Melayu ramai yang korang semalas? Sebab Melayu punya populariti lagi tinggi. So lebih senang lah jumpa yang malas. Kadang kan kat Malaysia cakap Melayu malas, Chinese scammer, Indian perompak. Ya kah? Taklah, Cina dia bukan kedekut, dia pandai simpan duit je. Jimat duit. Simpan duit dan simpan duit dia pandai lah. Okay, next. Saya rasa ni soalan daripada kawan Cina kita. Kenapa kat orang Melayu kalau kita type, kalau macam WhatsApp kan, kenapa orang Melayu suka send short form? Lepas tu kan, dia suka guna bahasa pelik tau. Contoh macam pisang. I tahu pisang. Itu monyet suka makan pisang kan? Awak lah monyet tu. Bukan. Kita buat satu ayat, dia orang teka. Pisang tu aku tak buat lagi aku punya assignment. Oh shit, I tak buat sama lagi. Alamak. Lebih kurang macam tu lah. Alamak, matilah aku. Okay, dan juga saya ada kumpul beberapa short form. Teka lah. Kita bagi kaum Cina kita yang teka lah. Okay, baca, cuba baca. Minta. Oi, pandai. Kenapa? X mantap ni. Berita. Pandai kan? Kreatif mah. Wah. Okay, next. Uber. Tapi sini Grab. Number. Okey, saya faham itu logik dia. Yang ni rempit je pakai, lalat saja je pakai. Saya bukan lalamu ya. Next. Kita bagi CCY try Okey. Sex. Astaghfirullahalazim. Rukiah kat telinga dia. Tadi betul, sir? Tadi apa? Setuju. Setuju. Oh my god. Ni zaman orang dulu pakai SMS type. Sebab jimat. Tahu. Okay, this one is a bit hard. Payung tahulah, hujan guna payung. Salah. Payung, boleh tolong I tak? Macam tolong cover. Tak. Dia macam kau payung aku makan, Ui, aku tak ada duit 2 payung lah aku. belanja. Okey. Ni ada maksud yang lain pula. Dia payung tu. Apa tu? I think cannot say here lah. Next. Okay, sekarang untuk kawan-kawan Melayu kita pula. I think the first one is easy. Oh.
Ni boleh ni. Okay, cuba cakap bahasa Cina. Leo. Ni macam bagus-bagus kot. Leo. Bagus. Okay, ni. Uish. Apa ni? Ni I pun tanya tak Melayu tahu ke? lah. I rasa ni bahasa Gen Z sikit. U1S1. Yo i so i. Ni betul sesat tu. Tapi ni banyak keluar dekat Xiaohongshu. Oh, saya tak tengok Xiaohongshu. Okay. Oh my god, apa ni? 滴打车 Grab. Di. Okay. Tahu. Dong 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 dong. Dong 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 dong. Dong 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 dong. Dong sahur. Tong de tau tong. Cina pun sesat. Okay, now. Part favourite saya pasal makanan. Wow. Korang rasa ada tak perbezaan besar, difference between Melayu dengan Cina punya dia rasa, dia punya preference of food? Ada tak? Ada. I rasa for my opinions lah, I nampak sebenarnya Cina ni dia lebih cenderung kepada makanan yang tak terlalu masin. Ya, betul. memang. Bagi Melayu kita macam, full sugar. Lemak. Nak berminyak baru sedap. Itu baru naik aroma. Okay, cakap dulu Melayu, give me your top 3 favourite food. Nasi lemak, nasi kerabu, nasi dagang. Daging salai masak lemak, ikan keli masak cukup. Yang last kali apa ni? Sambal goreng. Okay. Nasi lemak lah. Nasi lemak memang sedap lah. Bak kut teh, babi goreng. Okay. Awak? 烧肉 babi goreng, 干捞面, yong tau fu. My top 3 favourite food. Sate, sup ekor. So ekor. Apa? Sup ekor. Ekor lembu. Oh my god, you makan ekor lembu. Sedap kan? Sedap lah. Kedai tom yum. Bukan kedai tonye. Kedai tom yum. Excuse me, apa tu ya? Thai kosan. Kedai Thailand. Baik, janganlah pergi yang dekat mall punya. You cari kedai tom yum yang rating review tinggi, dan you order je kat situ. Okay, so kita nampaklah sebenarnya yang paling favourite yang ada ulang adalah nasi lemak. Jadi semua orang suka nasi lemak dan juga babi goreng. Bukan semua, tak boleh. Okay, semua Cina. Jadi kita dah cakap pasal banyak sangat makanan yang kita suka, favourite kita kan. Banyak sangat makanan yang berat, yang senang rasa muak lah. Jadi sebenarnya time-time ni kita kena apa? Kita kena minuman yang menyegarkan kita, yang boleh, yang sedap, yang segarkan kita. Minuman terkenal dari seluruh negara, Aunty Jenny. Yay. Cuba awak semua buka minum. Korang boleh try minuman viral Aunty Jenny. Ni, signature classic mango grapefruit sago. Dengan ni, strawberry jasmine milk tea daifuku. Dua-dua ni memang ada banyak topping tau. Bagi classic mango grapefruit sago, ada fresh mango, grapefruit, boba dan sago. Dan ni, strawberry jasmine milk tea daifuku pula ada puding dan mochi yang toing-toing. Sangat sedap gila dah. Kamu tahu tak? Boleh download app dia. Customer baru boleh dapat 50% diskaun. Jadi kawan-kawan jangan lupa download apps Aunty Jenny. Lepas tu korang claim lah voucher customer baru dan dapat 50% off. Sekarang download Aunty Jenny Malaysia app dan masukkan kod voucher saya. Anda boleh dapat 20% diskaun. Apa-apa minuman pun boleh digunakan. Voucher ini limited tau. So jangan lupa order pada 24 Jun sampai 30 Jun. Alright, ni soalan untuk kaum Cina. Kenapa setiap tahun kan? Tahun haiwan tu tukar-tukar. Tahun lepas ular, tahun ni kuda, tahun depan tak tahu apa. Oh, zodiak. 鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪. Ada 12. Cuba cakap dalam bahasa Melayu sikit, dalam bahasa Melayu. Okay. We take turn one by one. Okay, you. Tikus, Lembu, harimau, anak, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing. babi. So dalam community Melayu akan discuss ni macam mana punya discussion. Kita akan macam, tahun ni tahun ular. That's all. Tahu tak tahun depan tu apa? Tengok kalender lah. Tapi kenapa dia nak guna haiwan untuk samakan dengan you punya tarikh lahir? Itu memang ada cerita tau. Cerita dongeng, okay? So zaman dulu-dulu kan, Raja Suga nak tolong manusia ingat tahun. So dia dapat tahu satu idea yang sangat power. Dia buat satu pertandingan lintas sungai. Sesiapa yang sampai top 12, nama dia orang akan guna untuk wakilan tahun. Kucing dengan tikus ni kawan baik tau. Rapat gila. Tapi masalah tu, dua-dua pun tidak pandai berenang. So dia orang pun minta tolong lembu yang baik hati untuk tumpang. Pada pertandingan itu, kucing tu lihat betul nak bangun tidur. Lembu pun cakap kat tikus, alah, tinggal dia je, jom gerak.
Tapi yang tak bestnya, masa nak dekat sampai finish line, tikus tu main kotor. Dia lompat pergi depan lembu, terus menang. So itu tikus jadi nombor 1. Lembu dia dapat nombor 2. Okey, bagi nombor last 2, anjing tu pandai berenang. Tapi anjing pergi syok main air kat sungai tu. So dapat nombor yang 11. Dan yang paling last sekali, mestilah babi. So babi nombor 12. Ngam-ngam Raja Suga habis announcement pemenang, kucing pun sampai dengan muka serabai. Habis tu aku nombor berapa? Hehe. Bila kucing tahu pertandingan sudah habis, kucing malah gila tau. Dia tahu tikus memang sengaja tak kejut dia. Kucing terus keluar kuku nak cakap tikus tu. Okey, jadi sebenarnya cerita, walaupun kita dengar macam cerita dongeng, tapi sebenarnya cerita ni betul-betul. Sebab itulah dekat kalender ada 12 haiwan zodiak, sebenarnya ikut turutan tu lah. Kan? Betul tak? Ya. Dan kita kan as a Chinese, kita akan tanya, so kamu haiwan apa? You zodiak apa? Ya, you zodiak apa? Saya kuda. Saya harimau. You harimau. You apa? Ayam. Saya buat ayam. Oh. So kita akan tanya macam apa zodiak kamu? Dan kalau sama punya zodiak, kita mungkin sama punya age, sama umur atau 12 tahun. Kenapa tak tanya umur terus? Ini cara Cina. Tapi Cina memang tahu. Dia kalau bila tanya umur kan, dia tak nak bagi tahu. Ni nak kita teka kot. Tapi kalau teka pun dia tak bagi tahu akhirnya. So Melayu akan tanya dah, kamu zodiak apa? Takkanlah. Dia tanya umur je terus. Sebab kita setiap orang ada zodiak sendiri kan. Setiap tahun dia macam ada yang bagus, ada yang tak bagus untuk tahun ini. Jadi dia macam tilik nasib jugalah zodiak ni. Jadi kalau tahun ni mungkin tahun kuda, tapi sebenarnya kuda tak luck pun. Ya, Mungkin betul. macam ni. Tapi kita akan pergi sembahyang. Kita panggil Pai Tai Sui. Patutlah saya. Tapi kawan Melayu kita, kamu boleh comment down below, how old are you? I boleh tell you, kamu haiwan apa? Tapi kan dulu masa saya sekolah rendah kan, kan zodiak harimau kan. Dulu ada satu friend ni dia kena beguk lah. So dia ambil air punya tangan kan, tulis who. Perkataan who dekat dia punya, then dia okay. Wow, awak macam Harry Potter. Okay, now saya nak tanya, ada tak orang Cina, sebenarnya orang Cina kebanyakan ialah Buddha kan, Melayu of course Islam. Ada tak dari segi agama, ada tak soalan yang nak ditanyakan kepada masing-masing? Ya, CCY. So saya nak tanya kerana kita tahu kat Malaysia, semua Melayu mesti agama Islam. Pernah tak orang Melayu akan fikir, kalau saya ialah agama lain, mungkin saya lebih bebas. Tak boleh lah, kita tak boleh fikir macam tu sebab kita Islam kena beriman. So kalau ada fikiran macam tu, kena check balik akidah masing-masing lah. Macam mana cik? Apa tak? Akidah is blessing yang. Ada exam ke? Bukanlah, check by yourself. Macam mana check? Like reflect yourself. Sebab dia boleh mengakibatkan ke arah murtad. Oh, okay. So tak boleh ada fikiran macam ni lah. Dah paling haram lah tu saya rasa. Sebab apa yang kita tak boleh buat, memang dalam Al-Quran dah tulis tak boleh buat. So dalam Al-Quran, kalau dia tulis, awak dilarang untuk meminum arak, dilarang untuk menyentuh anjing. Lepas tu bawah dia ada alasan. Kenapa awak tak boleh buat macam-macam ni? We can say Quran is like our answer of the book lah. Macam book of life. Way of life. Okay, now korang tengok masing-masing sekarang. Korang tengok kan, apa ciri-ciri yang korang paling tak suka orang Cina, tak suka Melayu, Melayu tak suka Cina? Jujur. Satu yang I tak suka sekali ialah kadang terlalu chill. Dia tak ada sense of urgency. Ya, I nak cepat. Macam kita dah tak cukup masa, kena siapkan benda ni dalam masa yang terhad. Tapi ada kawan-kawan Melayu yang buat assignment sama-sama kan. Dia macam tak ambil langsung, macam tak kisah masa dah makin singkat. Dia macam masa chill. So macam tak boleh tahan yang ni. Dah pandai guna dah. Okay, now CCY nak cakap apa yang tak suka tentang orang Melayu? Bully lah. Macam yang I tak suka pasal Melayu, kadang-kadang lah Melayu bully I. Sekarang baru sudah pin dia tak bully kot. Pun bully juga. Kerana kan saya bahasa Melayu tak berapa bagus. So mereka kan pandai rendah cakap, kamu sebagai rakyat Malaysia, kenapa bahasa Melayu cakap teruk sangat? So I pun rasa saya haraplah orang Melayu akan lebih memahami. Bukan semua Chinese akan ada peluang untuk setiap hari cakap bahasa Melayu. So saya tak berapa cakap bahasa Melayu dalam daily life saya. So bahasa Melayu pun tak berapa baik. So walaupun saya tahu bahasa Melayu itu memang bahasa Malaysia, tapi kan Malaysia memang sangat special juga. Ada banyak kaum lain kan. So
Itulah saya rasa kalau Melayu boleh bagi lebih pertimbangan rasa dan bagi chance untuk Chinese untuk kita peluang cakap lebih banyak. I rasa actually banyak Chinese pun suka cakap bahasa Melayu juga. Tapi saya nak puji CCY lah sebab dari sejak hari pertama saya jumpa dia, dengar dia cakap Melayu yang memang sangat broken teruk gila. Sampai hari ni, I rasa dia dah banyak improve. Seriously, banyak improve. Ini saya memang nak puji CCY. Bagi tepukan bagi dia. Kan sekarang ada buat show ini kan, buat kaum ini ada peluang, lebih banyak peluang untuk cakap. So, boleh improve jugalah. Banyak improve. Lokman? Kalau cakap tak ada, tak boleh? Tak boleh. Kadang-kadang dia tak ada tak suka. Kadang-kadang dia punya persoalan tu membuatkan saya tak boleh nak jawab dia. Contohnya dia tanya, kadang-kadang kita nak bagi tahu dia kita nak solat ke semua kan. Tapi dia macam tak faham. Bukan I tak suka, I susah nak explain. Dia macam tak gemar lah. Okay, Sasa? I tak suka orang Cina kalau dia cakap macam nak gaduh. Contoh dia kata, kita cakap perlahan je, tiba-tiba dia punya suara kuat. Apa maksud kamu? Ada ke? Tak ada kan? Cakap perlahan, cakap perlahan. Tak ada lah. Yang saya tak suka tentang orang Cina, saya macam tak suka. Dia macam terlebih bersih dan terlalu macam ada banyak pantang larang dalam kebersihan. Oh, dekat sini. Menyukai kebersihan tu bagus, menjaga kebersihan tu bagus, tetapi sometimes dia sampai menyusahkan orang lain, sampai menjejaskan orang lain. Macam mana menyusahkan awak? Dia macam, okay, saya dengan kawan-kawan Melayu saya, okay je minum air and share a same straw. Oh, I tak boleh. Tapi dia macam, kalau dengan orang Cina, oh tak boleh, saya tak boleh kongsi. Macam tu lah. Dia macam, dia buatkan saya ada satu boundaries dengan orang Cina. Even saya dengan mak, ayah I pun tak boleh nak share. Mak saya pun tak nak share dengan I. You punya boyfriend? Maybe boleh. Maybe boleh boyfriend. Saya nak jelaskan diri sendiri. Bukan saya tak nak share dengan mak. Itu sebab mak tak nak share dengan I. Saya boleh je share dengan kakak saya. Boleh, tapi mak je yang tak nak. Tapi kawan-kawan saya memang tak boleh. Tapi Melayu kalau share dia macam lagi close tau. Kalau kita macam- makan kongsi-kongsi. Saya takut kalau kawan saya ada sakit ke, batuk-batuk ke, nanti saya minum, saya pun sama. Itulah yang macam buatkan kita ada batas lah. That's from my POV lah. Okay, kita nak tulis apa yang awak suka pasal kaum Cina dan kaum Melayu lah. 3, 2, 1! Ana cakap ni. Ini berhati memang saya yang rasa ciri-ciri yang saya nak belajar lah. Kerana kan saya rasa orang Melayu, mereka rela untuk berkorban sendiri dan Menyalakan hidup orang lain. so itulah yang saya rasa kalau saya boleh belajar, saya pun nak belajar macam orang Melayu. Stop, jangan rush. Don't too rush for everything. Macam working ke apa, slow down and look at people around you dan buat perkara yang baik hati. Lukman? I suka part orang Cina sebab dia orang pandai cari opportunity untuk cari duit lah. Everything they touch become gold. Wah. Touch wall, I want to become a girl. Means dia orang pandai cari duit lah. Dia pandai buat bisnes, pandai cari duit. Susah nak jumpa Chinese yang tak ada duit. Jarang lah. Orang kaya. Tak kaya. Tapi saya nak tanya Lokman, kalau kamu boleh jadi yang pandai cari duit tapi tak baik hati. Kita orang yang betul-betul kaya dia baik hati. Kaya dan buat charity. Ya. Orang yang betul-betul kaya dia memang baik hati punya orang. Okay, Annabella nak share? Oh, yang ni ciri yang saya paling suka tentang orang Melayu ialah mementingkan hubungan kekeluargaan. Yang ini saya memang rasa lah sebab saya pergi hospital, macam pergi hospital kerajaan, kita boleh pandang dekat sana lah. Kebanyakan pesakit-pesakit yang orang tua-tua kan, kalau time waktu untuk pergi menziarahi pesakit, kalau pesakit Melayu, orang tua-tua, ramai je. Penuh. Dekat katil sana penuh. Anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit. Kalau Cina tu macam Tak ada orang datang. nampak sedih lah. Lepas tu kalau pergi macam rumah orang tua, kalau orang Cina memang I rasa lah, I sendiri tengok macam banyak, ramai. Tapi yang Melayu punya kurang. So, I sangat suka sebab dia orang akan menjaga ibu ayah yang sudah tua. Dan tahun ini saya pergi raya dekat mana-mana open house lah. Penuh dengan keluarga.
Dan saya sangat suka suasana macam ini. Keluarga dari mana-mana pun semua datang sebab ada siapa, ada mak dekat sini. Kalau kita raya, parents dah tak ada meaning hari raya tau untuk orang Melayu. Ya, lepas tu kalau macam raya kan, kita boleh tengok macam mana lagu raya Melayu mementingkan hubungan anak dengan ibu ayah. Dari segi lagu lah, lagu raya. Dari segi lagu raya banyak je lagu yang sedih, tapi kalau untuk lagu raya Cina, Duit, fasai. betul, memang hang ong huat lah, nak duit lah, facai lah. Memang tak sama dia punya apa? Meaning dia, Ya, maksud meaning dia tak sama. Okey, terima kasih. Sasa? Saya suka orang Cina kalau tepati masa. Sebab masa pun goal. So Cina mostly dia sharp. Dia kata pukul 1, sebelum pukul 1 dah selalu ada. Yang saya suka lah. Sebab tu kita ada satu ayat, janji Melayu. Betul. Apa maksud tu? Cakap nak jumpa pukul 1 tapi 1:30 sampai. Jadi sebenarnya orang Melayu kena juga banyak belajar untuk tepati masa macam orang Cina juga. Pukul 1 Melayu. Pukul 1 Melayu maksudnya 1:30. Something like that. Jadi you nak deal dengan orang, you kena tanya dia. Pukul 1 Melayu ke biasa punya? So, kalau pukul 1 Cina? Kalau India, Kena tanya Ruben. Okey, semua terima kasih dengan soalan dan juga jawapan daripada each one of you. So, perbincangan hari ini bukan pasal kaum actually, tapi lebih kepada untuk kita mengenali satu sama lain dan faham juga satu sama lain, dan juga kita pecahkan dan buang semua salah faham, stereotip yang kita ada untuk kaum masing-masing. So, jangan lupa subscribe YouTube Kita Anak Youti Malaysia, sebab semua korang suka tengok video kita orang tapi tak subscribe. Macam mana korang nak tengok video kita yang next? Jangan lupa like dan komen juga. Bye-bye!